Hutan ini merupakan hutan tertua di Malaysia dan telah diwartakan pada tahun 1906. Kini dalam usia 110 tahun, hutan simpan Bukit Nanas merupakan hutan dara asli yang masih wujud di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Ia berdiri untuk menjalankan fungsi dan peranannya yang telah dipatri sejak azali. Antara peranan pentingnya ialah ia bertindak sebagai peparu bumi. Hutan secara amnya berperanan menjalankan proses menyerap karbon dioksida dan untuk tujuan penghasilan makanan yang dinamakan fotosintesis. Proses ini akan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hidupan lain di bumi ini. Oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Bayangkan andai paru-paru bumi ini tidak berfungsi dengan baik. Kawasan hutan dan kehijauan tidak diselenggara dengan sempurna. Bagaimanakah keadaan manusia andai keperluan penting ini tidak diendahkan? Peranan lain hutan adalah juga sebagai habitat kepada flora dan fauna. Ini kita sedia maklumlah, di mana hutan simpan di Kuala Lumpur ataupun hutan bandar ini juga masih menyimpan flora dan fauna yang masih agak tinggi jugalah. Contohnya di Bukit Nanas ini kita menyimpan sebanyak 223 spesies pokok dan beberapa spesies tumbuhan lain seperti 32 spesies paku pakis, 100 spesies herba, 6 spesies bulu dan 7 spesies palma. Manakala spesies fauna pula kita ada burung, 25 spesies burung daripada 18 family dan 12 spesies mamalia. Hutan bandar ini juga berperanan sebagai pengimbang semula jadi. Berdasarkan kajian oleh pihak Hutan Simpan Bukit Nanas, suhu kawasan pinggiran bandar adalah lebih rendah, kira-kira 2 hingga 3 darjah Celsius berbanding dengan kawasan bandar. Jadi, dengan adanya hutan di tengah bandar ini, secara tidak langsung, ia akan mengekalkan suhu mikro di persekitarannya. Ini sekaligus menjadikan hutan bandar ini sangat penting untuk mengawal suhu bandaraya Kuala Lumpur. Beruntungnya Kuala Lumpur dan sekitarnya kerana adanya hutan yang dijaga dan diselenggara dengan baik ini. Kawasan ini adalah kawasan terbaik untuk beriadah dan mendapatkan udara segar setelah lama menyedut udara yang tercemar. Antara peranan lain yang penting bagi hutan adalah juga untuk sebagai pengimbang alam semula jadi. Macam mana dia berfungsi sebagai pengimbang alam semula jadi? Hutan ini dia dapat mengawal suhu mikroiklim di kawasan di persekitaran hutan tersebut. Berdasarkan kajian, kawasan pinggiran bandar dapat suhunya adalah lebih rendah dalam lingkungan 2 hingga 3 darjah Celsius lebih rendah daripada kawasan bandar. Jadi dalam kawasan hutan Bukit Nanas ini, kawasan sekeliling ataupun kawasan di Kuala Lumpur dapat dikawal dengan adanya hutan simpan Bukit Nanas sekurang-kurangnya 2 hingga 3 darjah Celsius lebih rendah daripada kawasan yang tidak berhutan. Selain dikenali sebagai hutan ekobelancongan, hutan ini juga diklasifikasikan sebagai hutan pembelajaran dan hutan penyelidikan. Hutan yang seluas 9.7 hektar ini masih menyimpan flora dan fauna yang unik serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan penyelidikan dan pendidikan kepada masyarakat, terutamanya murid sekolah yang menjalankan aktiviti sambil belajar. Terdapat juga pokok-pokok lah. Antara peranan lain ialah sebagai sumber ekonomi, di mana
hutan simpan Bukit Nanas ini diurus sebagai kawasan ekopelancongan. Dengan adanya kawasan ekopelancongan di sini, dia juga dapat menjana pendapatan dari segi tukaran wang asing. Pelancong luar negara datang ke Kuala Lumpur untuk menikmati hutan hujan tropika yang satu-satunya wujud masih ada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Untukmu, wanita, sentiasalah menjadi awan yang meneduhkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syarah Haifat. Teruskan bersama Tumit Tinggi bersama pengacara anda, Amy Nurtini dalam Tumit Tinggi Wanita Inspirasi Global. Mewarnaimu hanya di TV1. Menari dalam slot cilik TV1. Ya. Tolong. Tadi aku tengah berenang dengan Mama. Tapi tiba-tiba ada ombak besar. Sabar. Jangan sangat. Utit. Sudah tu. Lihat sapi cepat. Ayah, apa tu? Si Padan, jangan takut. Di sini tempat penjagaan penyu. Sabri akan ubati dan jaga si Padan. Rehat dulu ya. Ya. Ray dan aku nak bawa si Padan ke suatu tempat yang kami tahu. Si Padan akan gembira. Istimewa hanya di TV1. Abang tahu tak kenapa Hana menangis? Sebab ni 3 hari Hana menghilang. Hana langsung tak kisah pasal abang dengan anak-anak. Kau lindungilah suamiku dan kau aku daripada musibah, ya Allah. Lagipun ujian untuk ibu tunggal ni Kak Lul. Tak kisahlah dia janda ke, malu ke, memang mencabar. Apa dosa saya dekat Kak Su sampai Kak Su percaya ke fitnah macam tu? Hana berdosa, Hana memang tak layak, abang. Hana tak layak. Bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai ilmu perhutanan, Hutan Bukit Nanas ada menyediakan papan-papan maklumat untuk menerangkan fungsi dan jenis-jenis pokok serta tumbuhan yang terdapat di sini. Jadi, dengan adanya kemudahan tersebut, pastinya memudahkan pelawat atau pelancong untuk membuat rujukan. Sesuatu yang lebih menarik yang terdapat di hutan Bukit Nanas ini tentunya titian silara atau canopy walk. Canopy walk yang dibina pada tahun 2014
dan hanya dibuka kepada umum pada 2015 ini. Berketinggian 18 meter dan panjangnya 200 meter. Titian silara ini agak unik kerana dibina mengikut ketinggian pokok-pokok yang ada di sini.